sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Ya Allah ya Wahyu ya Kami, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan izin tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pengacara majlis serta jawatan kuasa pelaksana program pada hari ini di bawah pimpinan. Menggunakan majlis pada pagi ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput yang dihormati Encik Muhammad Ali bin Ridwan. Dan bukan sekadar sahaja sebuah sijil atau sedar bahawa kecemerlangan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, kerana kejayaan yang dicapai memerlukan kesungguhan. Dan juga model kekaitan peralihan. Bagi menyempurnakan acara ini, majlis berbesar hati Muhammad Arsyad bin Juhani. Suasana hari ini penuh dengan aura kejayaan. Ya, hari ini kita celebrate usaha dan kejayaan bulan-bulan memang power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segambar indahnya alammu, dia terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu berpuluhan, mengajar erti kesabaran. Kegiatannya daripada panitia bahasa Melayu dalam pencapaian pendekatan perantau dan perantau sebelum semampukan SPM yang berbentuk dalam mencatat beberapa alfai konstitusi. Puan Saizah binti Muhammad Sazini daripada panitia bahasa Inggeris dengan pencapaian pendekatan perantau dan pelajaran. Berkata telah mencatat 5.5. Dan waktu pelajaran lulus 100% dalam SPM. Sekiranya tersilap kata atau bersalah bicara sepanjang perjalanan majlis ini, Untuk ketua terbarulah terbang bersama Sigur mulai. Saat ini saat pilihan tanda majlis melabuhkan gerai. Gerai ini berakhirlah serah majlis dan kebanggaan Majlis Anugerah Kebangsaan Akademik Saintis Saya tahun 2025. Di kesempatan ini majlis melaksanakan terima kasih kepada semua yang hadir pada majlis ini dan ucapan. Assalamualaikum Cikgu. Okey, bersalam. Saya ada soalan untuk Cikgu. Apa tips yang Cikgu boleh bagi untuk calon SPM pada tahun ini? Okey, yang pertama pelajar mesti memberi fokus semasa di dalam kelas. Okey, yang kedua banyakkan ulang kaji selepas belajar dan yang ketiga kena banyak buat latihan. Okey, itu saja. Kalau Cikgu pula? Okey, untuk menjadi pelajar cemerlang kita boleh gunakan tips duit.
D untuk doa, U untuk usaha, I untuk ikhtiar dan T untuk tawakal. Jadi sebelum memulakan pembelajaran kita kena berdoa, okey, kita kena banyak berusaha dan berikhtiar untuk mencapai keputusan cemerlang dan setelah berusaha kita perlu bertawakal kepada Allah. Itu sahaja dari cikgu. Okay, terima kasih cikgu. Kini saya bersama Puan Pengetua SMP Seri Selayang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada soalan untuk Puan. Ya. Pada pandangan Puan, apakah faktor yang menyumbang kejayaan murid-murid ini? Okey, bagi saya pada tahun ni dalam anugerah kecemerlangan akademik, kita telah menganugerahkan murid-murid yang mencapai kejayaan daripada peralihan sehingga tingkatan 4. Apa yang saya nampak, faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan ini adalah yang paling utama disiplin. Apabila kita ada satu disiplin yang tinggi, maka kejayaan itu pasti akan dicapai. Di samping disiplin yang tinggi, kita juga kena ada perasaan hormat kepada ibu bapa dan kepada guru-guru. Itu yang saya nampak dalam diri anak-anak yang menerima anugerah pada tahun 2025 pada majlisnya hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya hari ini bersama Tuan Wadi PPIBG. Saya nak tanya, apakah peranan ibu bapa terhadap kecemerlangan anak-anak? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua guru-guru, anak-anak semua. Okey, apa yang dikatakan tentang peranan ibu bapa kepada anak-anak ni, pada pandangan saya selaku YDP PIBG, saya berharaplah agar ibu bapa dapatlah bersama-sama dengan pihak guru di sekolah ini atau di mana-mana sekolah untuk membantu, saling membantu dan kita memberi yang pertama sekali adalah kasih sayang. Kita beri kasih sayang kepada anak-anak kita. Kemudian kita berilah mereka pandangan ataupun kita beri dorongan kepada anak-anak supaya anak-anak boleh cemerlang. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Saya bersama Amirul Haikal, seorang pelajar yang memperoleh 11A pada ujian akhir sesi akademik 2025. Apakah rahsia kejayaan dan tips yang Amirul boleh kongsikan? Okey, tips yang saya boleh kongsikan semestinya mesti kena berusaha. Jangan tidur dalam kelas ke, fokus pada cikgu. Okey, apa lagi? Ulang kaji dekat rumah juga. Jangan study last minute, awal-awal. Yang kedua, apakah subjek yang paling mencabar dan bagaimana Amirul mengatasinya? Okey, subjek yang paling mencabar bagi saya ialah matematik sebab banyak sangat soalan yang perlu fikir. Jadi kalau nak atasinya mesti kena faham apa yang cikgu ajar dekat depan. Dan kalau tak faham pastikan tanya siapa-siapalah cikgu, kawan-kawan sampailah faham. Terima kasih Amirul.